Semuanya bermula apabila lori pembekal tiba di sekolah. Pembekal akan menyerahkan bekalan susu mengikut kuantiti yang telah ditetapkan. Seterusnya, susu disusun dengan rapi di bilik khas yang bersih dan bersuhu bilik yang sesuai untuk menjaga kualitinya sebelum diagihkan. Sebelum menerima susu, murid-murid beratur rapi mengikut giliran. Kod QR diimbas terlebih dahulu bagi tujuan rekod pengagihan yang teratur dan pantas. Apa nilai kita? Lihat, hidup, rasa, murid sehat, selamat pagi semua murid RMT. Hari ini kita akan mengagihkan susu mengikut amalan yang betul. Langkah pertama ialah lihat. Periksa kotak susu. Pastikan kotaknya tidak kemek, bocor ataupun mengembung. Semak juga tali luput. Langkah kedua ialah hidu. Buka kotak susu dan hidu baunya. Jika baunya masam atau pelik, jangan minum. Beritahu kami atau guru dengan segera. Langkah ketiga ialah rasa. Jika rupa susu dan baunya normal, minum sedikit dahulu. Jika rasanya masam atau tidak seperti biasa, hentikan minum dan laporkan kepada guru. Selepas selesai minum, kotak susu tidak terus dibuang begitu saja. Murid-murid diajar untuk membuka lipatan, meratakannya hingga lepeh dan memasukkannya ke dalam kod kita semula. Amalan ini bukan sahaja menjimatkan ruang sampah, malah memupuk cita rasa alam sekitar. Nama Nuribot dipilih bukan sahaja kerana bentuknya, tetapi juga sebagai singkatan kepada N, nutrisi, U, urus, R, rangsang dan I, inspirasi. Setegak susu, sejuta manfaat.